Sering. Oh, sedap. Sekarang nak tutup you je. Raya nak. Tutuplah mana yang you nak. Nampaknya Maggi kita akan siap 2 hari selepas. 2 hari kemudian. Raya. Nampaknya Maggi basah kita akan buat ni selepas raya open house. Saya haji siap ni. Alamak, tersalah tertunduk. Nanti kena ni pula. Kau dah lama tak live kan? Ambil kita. Lama gila tak lagi. Manja mana? Manja rumah dia lah. Nak apa? Ni live aku. Tapi nak apa? Tak, aku nak tarik dekat benar nak ikut macam atas benar dah okay. Tak tahu. Lebih suka lah kat dapur ni. Sebab macam sesuai yang jiwa dia punya suka masak. Ya, kamu ni. Lepas tu kan, Debbie pelik lah. Debbie ada seorang member. Dia pun dah terhibur. Aku tak tahu apa. Aku kecek sikit. Dia bagi syukur gitu. Dekat gitu. Sesuai lah sangat. Sesuai Farid. Sesuai dengan jiwa aku yang suka masak. Masak dengan perangai kau tak balas masak aku. Kau ni boleh jatuh sampai lutut cedera. Bukan kau orang Kelantan tak boleh pakai seksi-seksi. Boleh. Itu kan dosa masing-masing. Boleh janji PRU undi hijau. Kena undi pah lah kalau tak say ni. Kalau tak saya pakai seksi-seksi kena undi pah. Saya tak undi pah, saya undi sendiri. Hari tu saya undi diri sendiri. Saya calonkan diri saya hari tu. Saya calonkan diri saya hari tu. Sebab saya tahu saya menang tanpa bertanding. Walaupun saya calonkan diri saya, and then saya tarik diri balik. Sebab saya tahu saya menang tanpa bertanding. Kau pedah tadi? Boleh lah, pedas-pedas sikit. Tak payah. Umur berapa? Umur muda lagi. Buat BSPM. Dia bawa ambil SPM. Saya baru nak ambil SPM. Okay, pakai baju kecil ketu. Tu awak. Duk gumoh, okay? Saya baru kasih tu. Abang nak tidur tutup. Kita tutup lah itu. Betul. Orang-orang banyak nak dari itu. Diet lah manja, rajin masak. Kuat nombok belacan tu. Ya, kuat nombok sebab kita buat Maggi masak. Slow. Slow kan kamu? See. Gege pagi-pagi ni. Gege. Kenapa pagi-pagi ni? Gege pagi-pagi ni. Tapi luar gana sebab kita nak sahur. Rumah you ni tak ada orang kan? Comel. Weh. Oh, tu biasa tu tempat lain. Kita nak masak Maggi. Tapi Debbie ni tak boleh berdiri, jadi Debbie kena duduk. Saya orang Penang, tapi oh, orang Penang ni makan budu ni bukan orang Penang je. Semuanya makan. Kaki tak boleh lagi ya. Tutorial tumbuk kacang. Duduk. Letih lah nak buang. Tak ada modal nak buang. Tak ada modal. Bagilah resipi. Orang punya resipi dia. Masak untuk gapo? Masak untuk makan.
makan lah. Soalan ke jawapan tu sebenarnya? Masak untuk makan. Kita nak makan Maggi. Orang tulis dah di atas tu. Teman je. Kau tulis apa situ? Debbie tanya manja napa? Debbie tanya manja napa girlfriend yang lain cantik yang kurus-kurus. Yo, kau cantik. Tengok molek lah. Tak kenapa dia cakap gemuk? Mana ada cantik? Kok sorang tu? Kenapa dia cakap aku gemuk? Mungkin kok Baju kot. apa yang baju pula? Apa yang gemuk ni? Syam banyak girlfriend. Kau tak tahulah Debbie. Banyak ke sikit ke? Nak jadi juga kau? Hantar orang kat air. Hantar orang. Tak payahlah. Nak tepuk untuk tu. Sorry. Okay. Lepas tu cara-cara dia kita kena tumbuk dulu. Kita nak tumbuk. Kena ACL ke lutut. Kena. Mana nak pusing ni? Nampak? Debbie. Tak pun, Debbie bukan nak tunjuk peha ke, nak tunjuk apa ke. Sebab belum start memasak lagi, tengah sediakan barang-barang. Jadi kejap lagi Debbie tunjuklah peha ke dok. Jadi Debbie letak dulu telefon dekat sini. Gitu. Relax. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Relax, okay? Dia bila korang masuk ni, dia jadi macam ramah hok koseh, kok deh gitu ke. Macam tak di best borak-borak gitu. Hok macam hok sporty tok ngomel bodoh-bodoh ke. Kita nak start masak. Okay. Bulan puasa pakai lelek sikit udah kagak. Tak marah, kita bincang. Okay, kita bincang. Layar barang ni. Wow. Ada lebih kau nak pergi makan kat ni. Banyak kita nak buat. Kita nak buat satu plastik. Okey, pasir putih ke? Tak, okey pasir mah. Okey, dok saya tengok kelik. Kelik. Okay, so macam ni. So Debbie kena pegang macam ni lah sebab nak tunjuk memasak kan. Tadi tak ses. Nah, kena pegang gitu. Gila. Oh gitu. Apa dia kita? Itu dia nak tengok memasak. Pasir mah belakang. Air pasir dengu. Dia pasir dengu. Orang pasir mah nak sorry nak buat gini. Siapa yang cakap saya gemuk tadi? Tak ada dah. Aku kick dah dia. Emang ada tudung dah. Aku nak tudung lah. Aku sabuk lah. Saya duduk ngomel kat aku. Saya nak lah. Tarik lah. Saya akan tarik tu. Sebab singlet je ni. Kita pasti tu tak. Awak tinggal kat KL ke? Ya, dia tinggal kat KL. Kita tinggal dekat KL. Dia kena tak jauh gitu. Sana telefon.
Okey, sekejap lagi kita akan tunjuk cara-cara memasak. Bodoh lah aku ni. Masa kau pusing. Atau kau pusing. Aduh, kejap macam mana nak pusing ni? Nak pusing ni. Macam mana nak pusing ni? Nak ke sana. Guys, korang tahu tak macam mana Debbie nak pusingkan ni? Mau bodoh aku. Tak apa, dia buat pusing gini tu lah. Okay. Okey, kita masukkan. Ada atas mana? Pelik kamera dekat atas tu. Tak ada, dah tengok dah tak ada. Tak apa, Debbie pegang gini je lah yuk. You guys. Mana telefon mu? Nak buat ni boleh tak? Jadi tu apa? Buatlah tu ambil tu. Nak buat cara-cara tu Tak ada lah. Lantak dia. Dia tak apa. Jarang-jarang tengok Mandala live. Okey, masak. Akak dah tak niaga ayam gunting lagi ke? Siapa kau niaga ayam gunting? Niaga dek. Puasa kan berhenti. Bulan puasa ni niaga kat rumah je. Terus ambil telefon meja daripada ni. Kita yang gunting. Ya. Aku yang gunting. Okey, sekarang ni kita dah tak meniaga ayam gunting. Kita niaga Maggi goreng basah. Ni kita nak COD Maggi goreng basah ni. Ha. Memang special. Panas sampai masuk mulut. Nak tanya ni live apa? Ni live kita meniaga. Ni lah live kehidupan. Maggi goreng basah. So kita tengah masak untuk Maggi goreng basah. Hari ni berapa pack mana ni COD? Hari ni 20 pack. 20 pack saja. Itu yang satu kawasan je. Yang satu kawasan je. Enggak apa. Nak pergi sahur. Sedap tu kakak. Sedap. Maggi saya memang sedap. Maggi saya sekali makan. Sambung mi. Tak ada modal. Putu modal ni. Tak ada modal ni. Maggi saya sekali makan. Confirm lah. Jadi bibit dia. Cuma. Tak apa buat juga ni. Lepas tu nak live ni nak buat apa dah? Okay, tak apa. Yang nak beli, yang tak nak beli belah. Yang nak beli, yang tak nak beli belah. Okay? Yang nak beli DM Maggi goreng basah. Maggi goreng basah manja. Ya. Okay? Satu pack RM25. Berapa mahal? Maggi ni premium. Maggi premium. Kita guna Maggi premium. Kita import dari Brazil. Maggi goreng nak tidur. Bungkus kat tepi. Tak, kita tak bungkus. Kita suap terus dalam mulut. Kita suap terus dalam mulut. Sebab tu dia mahal. Kita sampai-sampai COD tu. Bukan mulut. Memang kena suap. Bukan. Bodoh lah. Okay, lepas tu kita nak buat ni. Sorry. Jual apa tu dek? Kita jual Maggi goreng basah. Nak boleh message dekat TikTok, okay? Kita open order Maggi goreng basah. Okay, kita jual satu pack RM25. Satu pack RM25.
Satu pack RM25 Maggi goreng basah kita. Mahal sebab boleh ni. Sebab boleh ni. Mahal sebab boleh. Boleh rasa je. Boleh suap terus. Kita suap terus. RM25 sampai depan rumah buka mulut. COD B. Okay, kalau nak Maggi goreng basah kita, masuk mesej Debbie dah lama tak makan, dia masak. Mentah-mentah siapa dia kalau dia masuk? Hakui. Oh, okay, tak apa. Dah lama tak makan, boleh makan. Beli sekarang, beli. RM25 saja. Satu pack RM25. Maggi goreng basah. Kita letak udang. Udang apa? Udang galak? Udang geragam. Udang harimau kita letak. Tapi udang hari ni tak cukup zat. Tak cukup zat udang hari ni. Ni anak udang je. Cucu dia. Cucu. Tak tiga banyak sebab dia langsung Tiga. 30 pack hari ni kita buat. 30 pack, okay? Yang nak tak mau udang, nak kerang. Tak ada. Kerang dekat coket dek. Kat sini tak ada. Lain-lain hari. Kerang tak buka. Debbie apa tu? Debbie orang apa? Orang susah je. Orang susah untuk dilupakan. Saya nak order 50 bungkus. Okey, kalau 50 bungkus RM25 jadi RM30. Sebab 50 bungkus tu penat nak buat banyak. Dia kau mahal. Maggi mahal. 50 bungkus dia jadi RM30. Satu pack RM30. Buah tu. Cantik tak bekas saya punya sos? Aku tahu semua tengah fokus. Lantak lah nak fokus ke apa ke. Janji tak nampak. Masukkan oyster sauce. Okay, tak apa Debbie. Maggi goreng. Kalau nak boleh DM, okey? Satu pack RM25. Satu pack RM25 saja. Mesti orang nak tunggu waktu lama tu DM aku. Boleh DM ke kat TikTok? DM je. Awak sahur dah? Saya nak sahur. Tengah siapkan order. Nak order macam mana? DM je. Cakap Kak Debbie nak Maggi 30 pack. Gitu. COD eyeliner boleh? Tak boleh? Dalam move je. Nak nombor tak boleh. Tak ada nombor. Kita orang tak pakai handphone. Kita orang main TikTok je. Nombor pun tak ada. Sakit orang kaki. Where you from, kakak? I'm from heaven. We met in... Mata tu belum mata. Mata. Buka mata. Kejap.